Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya berkongsi panduan upload PDF ke Google Drive, seterusnya embed ke VLE Frog. Langkah-langkahnya, yang pertama, login ke dalam VLE. Tunggu. Okey, lepas tu kita pergi ke Quick Launch, nak buka Google Drive. Google Drive. Tunggu. Okey, dekat bahagian sebelah create ni ada upload. Uploadkan file. Contohnya saya uploadkan rumah tangga ERT. Tunggu dia finish. Okey, dah upload. Upload complete. Klik sini. Dia dah ada paparan Paparan ni bila kita share, kita tengok di sini. People add yes. Tukarkan kepada more. Klik on anyone with the link. Klik save. Okey, link ni kita tak boleh copy. Klik done. Seterusnya, klik dekat more action. Embed item. Embed item dia ada iframe, SRC. Jangan copy semua yang dalam pengikat kata ni sehingga preview. Kita copy. Lepas copy, klik frog. Okey, contohnya dalam site yang kita dah bina tadi, kita buat bahagian nota bahagian nota. Okey, contohnya saya bagi yang ni. Jadi kita letakkan bahagian nota di sini, nota 2. Kemudian ambil widget, embed website. Kalau kita terkopi link ke semua tadi, okey, contohnya saya copy semua link tadi. Kemudian pergi ke frog, paste, iframe sehingga ni padam. Sehingga preview kita ambil. Kemudian yang depan ni kita buang daripada pengikat kata sampai iframe. Yang ini kita letak tingginya 900, save changes. Dan kita akan dapat nota PDF yang kita dah embed tadi. Okey. Jadi boleh scroll untuk tengok page yang seterusnya sehingga akhir. Okey, itu saja perkongsian dari saya. Sekian, terima kasih.